Kalau kau rasa kau dah tak nak hidup, itu masalah kau. Tapi dua anak kau ni yang masih muda, adil ke untuk mereka? Perjalanan mereka masih jauh, dan kau nak tamatkan nyawa anak kau macam tu je. Kekal bersama aku, yang mana aku akan bongkar nota itu, detik-detik akhir siasatan dan nasib anak sulung yang berselamat. Laporan mengatakan yang mana pihak polis menerima panggilan kecemasan di IPD Kulim pada jam 11.05 malam. Jiran yang menghubungi polis adalah wira sebenar dalam kes ni, yang mana jiran mereka terdengar jeritan kanak-kanak lelaki itu. Jeritan itu telah berjaya menyelamatkan satu nyawa. Anak lelaki berusia 7 tahun menjadi sasaran cubaan bunuh, tapi dia terselamat, dan kini dia dirawat di Hospital Kulim dengan kesan melecet pada leher dan sakit di bahagian rahang.